puzzle saya kata, puzzle. Slide yang pertama tu tadi adalah masa saya mengajar di Department Sains sekitar Marine ataupun Fish Science mengajar bidang marine bio. Orang budak Sulaiman masa tu mengajar bidang marine bio tu dah start tahun. Ini adalah kuliah kedua saya berkenaan dengan ternakan ketam bakau. Hanya dalam teks kandungan pembentangan saya hari ini, saya fokus kepada ternakan ketam dalam hutan bakau ni. Sebab ini merupakan slide pertama saya buat masa saya mula sampai ke UMT. Jadi kuliah saya ataupun perkongsian saya hari ini adalah berkenaan ternakan ketam dalam hutan bakau. Ini adalah kandang ketam yang masa saya dulu dekat Jabatan Perikanan Sarawak dulu, saya telah bangunkan kandang ketam ni. Kedua rakan ni tak ada lagi, hanya kedua-dua dia adalah kawan baik saya masa itu. Dia adalah masa saya membangunkan projek ketam di Sarawak. Dan ini adalah sistem ternakan ketam yang ada di situ. Dan dikatakan mereka telah membangunkan projek ketam ni di hutan bakau ni sejak daripada tahun 1980. Dan kalau tengok kandang ketam yang dibangunkan adalah di kawasan Uni Park, kawasan hutan bakau sendiri. Ternakan ketam ni boleh bukan saja diternak dalam hutan bakau, yang nanti saya akan detail lebih detail. Ternakan ketam ni boleh bermula dengan menternak ketam ni untuk menggemukkan ketam. Ini nota yang saya ambil daripada P1. Maksudnya terminologi ni begini. Ketam ni yang dibekal oleh nelayan kebanyakannya ketam kurus. Kurus maksudnya bila kita tekan kulit dia lembik, dia macam kosong. Salah satu teknik untuk mengenal pasti itu ketam gemuk di itu. Asma dia nak tanya tadi, macam mana nak ketam atau ketam gemuk atau tidak, kita tekan dia berisi atau tidak. Kalau ketam tu tak ada isi, dia kempes saja, kita tekan dia lembik ke dalam. Ataupun ketam yang kita tekan tu dia lembik adalah ketam tu baru bersalin kulit dia, sebab kulit dia masih lembik, dia tak keras. Jadi bila kita tekan dia tenggelam di dalam. Ketam yang dah lama tapi dia ada isi, biasanya dia keras, tapi kita boleh dengar dia punya, kita boleh jentik dia bunyi kosong sikit, dia ada bunyi kosong. Boleh ketuk atau jentik dia bunyi kosong di speed dia bunyi kosong. Dia bunyi kosong. Itu adalah ketam kurus dia sebenarnya. Kenapa ketam ni boleh jadi ketam kurus? Sebabnya bila nelayan tangkap ketam ni, dia simpan ketam ni di rumah ataupun di tempat kan untuk dijual. Hari ni dia tangkap ketam, biasanya di buku ketam, nelayan tangkap sebaik biasa pergi tangkap ketam. Ketam ni ditangkap menggunakan buku, kita sebutnya buku ketam ataupun bintu. Bintu ni ditinggal semalaman di dalam air. Bila kita pasang umpan, kita tinggal dalam air. Jadi bila semalam malam ni ketam tu tak makan pun, dia kosong, dan lepas makan tu dia tak makan. Lepas tu dia jual. Bila dibawa ke darat, ketam tu disimpan di rumah. Dan ini menyebabkan ketam ni jadi kurus sebabnya menggunakan semua tisu air dia daripada badannya digunakan untuk persenyawaan tadi, untuk tujuan untuk menghasilkan oksigen yang saya sebutkan awal tadi. Dan ketam ini menjadi ketam kurus sebab ketam ni berupaya untuk menggunakan air dalam badan dia melalui insang dia. Insang dia ada dua structure yang besar, dia macam sponges, dia macam sponge.
Dan untuk dia menyaur, dia perlu menukarkan oksigen dalam air itu melalui insang dia, kapilari kan. Biasanya kita kan ada kapilari kan, macam insang ikan tu ada kapilari dia. Dan di situ proses pertukaran oksigen daripada air itu, jadi oksigen masuk ke dalam sistem darah dia dan membekalkan oksigen ke dalam badan dia. Dan semakin lama air ini semakin kurang, jadilah ketam ini terpaksa menggunakan air dalam badan dia. Proses yang disebutnya akan menghidrasikan dia, menyebabkan dia tidak ada air dalam badan dia, sehingga kan air dalam badan dia habis, menjadikan tisu dia lembik, jadi dia ketam kurus dia. Badan dia ada, tapi badan dia tak ada isi dalam. Dan biasanya kalau kita beli ketam, dulu operasinya adalah untuk menggemukkan ketam ni. Kita bagi dia makan banyak-banyak. Proses ni kita sebut proses penggemukan ataupun fattening. Proses penggemukan. Dia mengambil masa 2 minggu je untuk menggemukkan ketam. Biasanya seminggu ke 2 minggu. Banyak minggu je makanan yang kita bagi. 2 minggu. Dan bila ketam ni diberi makanan banyak, dia akan proses pembentukan tisu dia akan berlaku dengan cepat. Ketam, udang, sebab hewan bernama Arthropoda ni, sebenarnya ada filem Arthropoda, filem dulu kita belajar ketam 4, ketam saya pasti sains ketam SPM dulu kita sebut Arthropoda dan Arthropod. Filem Arthropod ni adalah yang bercengkerang, Hewan-hewan yang bercengkerang ni dia punya sel badan dia cepat tumbuh. Dia special, dia tak macam ikan. Ikan ni dia lambat sikit. Ikan ni dia adalah telosa, spesies ikan ni, tisu dia lain. Ketam ni dia special, Allah jadikan ketam, udang, lobster ni dia special sikit. Tisu dia lain sikit. Kalau kita makan pun lain. Tisu dia bukan tisu yang berderai-derai. Dia macam, kalau kita tengok tisu dia lapisan comnya. Kejadian ni memang Allah jadikan gitu. Sebab tu tisu ketam, udang, lobster, udang galang ni dia cepat membina. Tak macam ikan. Ikan dia lambat sikit. Sebab kejadian ketam ni dia dijadikan dalam satu kurungan. Kulit ni dalam ni jadi boleh kosong. Jadi dia tisu dia akan membentuk dalam badan dia. Jadi Allah jadikan ketam, udang, lobster ni mempunyai keupayaan untuk pertumbuhan sel yang lebih cepat daripada ikan. Beza sikit. Jadi sebabnya dalam 2 minggu kalau kita bagi makan yang cukup, dia boleh jadi gemuk. Dan proses ini kita sebut proses penggemukan. Keadaan kedua yang biasa kita guna dalam keadaan yang biasa kita guna untuk penggemukan ketam ni adalah kita simpan dalam kandang ini. Simpan dalam kandang ini, lepas tu kita bagi dia makan. Ini adalah dulu ini adalah stesen perikanan Sematan. Saya bermula kerja di sini sungai menghadap ke laut ya. Hanya ingatan dulu bahawa inilah tempat banyak saya bekerja di situ di kawasan sungai ni. Dan pengemukan ni kita boleh letak ketam semua di sini, kita boleh makan. Dalam masa 2 minggu dia akan jadi berisi balik dan baru kita jual. Proses tu adalah proses penggemukan ketam ataupun crab fattening. Ketam juga boleh diternak dalam kolam. Okay. Kalau kita nak gemuk dia dalam kolam, boleh kita beli ketam kecil, kita simpan dalam kolam. Simpan dalam kolam. Dan terbiat semula jadi ketam ni adalah menggali lubang. Ketam bakau ni tadi secara umumnya adalah ketam yang membuat lubang. Jadi secara semula jadinya, apa yang kita faham, ketika itu saya pun baru keluar daripada universiti ni. Masa tu di UPM dulu tak pernah diajar pasal ketam pun. Masa saya dulu campus dulu, sampel yang ada dekat UPM tu belajar pasal udang galah, pasal udang harimau. Tak ada peluang untuk belajar pasal ketam bakau dan ketam lenjong. Bila kita keluar
bekerja itu, kita pun tanya nelayan kan, macam mana untuk menggalakkan ketam ni bergaduh kan. Dia kata kena ada pulau di tengah ni bos tu, ada pulau. Sebab apa dia pulau? Sebab di pulau ni dia akan buat lubang sini. Ketam ni adalah hewan yang membuat lubang dalam tanah dan akan bersembunyi di situ. Dan dalam lubang ni dia ada seekor ketam di situ. Dia tak ketam ni jantan seekor. Yang tukang buat rumah dalam ketam ni adalah seekor jantan. Dan betina dia tak ada rumah. Betina bila dia bertelur dia akan berhijrah, dan akan, sebab betina ni perlu kemasinan air yang tinggi. Jadi bila dia dah mengawan dan bertelur, dia akan bergerak ke kuala untuk melepaskan telur dia ataupun ke laut lepas. Jantan ni adalah golongan yang terpaksa jaga rumah. Sebenarnya kalau kita tengok ada lubang ketam, semua lubang ada lubang jantan. Betina dia bergerak, dia akan pergi ke, contohnya ni di stew, semua lubang-lubang ketam tu akan ada jantan. Betina tu keluar daripada lubang daripada sini, akan keluar ke kuala sungai stew tu, akan pergi ke arah pulau Bidong ke pulau Radang kan, untuk dia bertelur. Dia akan bergerak sejauh mana yang mungkin untuk bertelur. Ketam bakau. Itu kadang-kadangnya ketam ni tidak balik. Sebabnya kajian menunjukkan bahawa ketam betina ni dia bila bertelur, dia akan mati dalam perjalanan balik atau mati di tempat sekali. Kecuali dia di hatchery tadi, Amira tanya tadi sampai 2 kali. Ini adalah proses bersalin kulit. Okey. Tenaga ketam juga boleh menghasilkan proses bersalin kulit. Ramai yang tanya, adakah ketam lembut ni ketam lain ke ataupun ketam lain daripada ketam bakau? Dia ketam yang sama juga. Semua ketam, udang, lobster, udang harimau, udang galak, yang duduk dalam keluarga family Anthropoda, termasuklah serangga kan, serangga. Untuk membesar mereka perlulah buang kulit luar ataupun cengkram luar badan dia. Dan proses ini disebut proses bersalin kulit. Tanya Najmi sebab ini buat PhD tentang proses bersalin kulit. Dan proses bersalin kulit ini proses di mana ketam ni ataupun hewan ini akan mengeluarkan badan. Contohnya saya bagi satu senario, tiba-tiba ketam ni bergaduh. Dia bergaduh, jantan bergaduh. Kaki dia kena split, kena split oleh jantan seorang. Dan ketam seekor lagi, dia ada mekanisme dalam badan dia untuk melepaskan diri demi survival. Dia ada mekanisme melepaskan diri. Sebab tu jari ketam ni, kejadian Allah jadikan dia by segment. Potong disebut by segment. Kalau kita bila dia terkena speed, anggota ini akan dilepas oleh anggota badan dia kata. Selamat tinggal jari dia. Ini disebutnya proses limb autotomy. Pernah dengar kan istilah limb autotomy di Iwan, ya ikut saya dengan limb autotomy. Maksudnya kalau kita nak buat ketam, kita potong satu hujung kaki dia, automatically dia akan terlepas. Macam ni kan yang kita buat ni ya. Kita potong hujung kaki dia, automatically dia akan melepaskan kaki dia. Itu juga dalam keadaan semula jadi, bila dia dipegang oleh seorang pemangsa atau ketam lain pegang dia, automatically dia akan menanggalkan kaki dia, tinggal biarlah aku ganti yang lain sana dulu kan dia lari. Ini adalah disebutnya mekanisme menyelamatkan diri dalam semula jadi. Survival. Allah jadikan kejadian yang begitu. Memang dia ketam ni udang memang special lah, sebab bila tangkap dia boleh melepaskan diri dengan melepaskan tangan yang orang pegang. Itu mekanisme dia. Bagaimana mekanisme ni panjang saya terangkan. Bila dia terlepas jari, dia pun nak hantar mesej balik ke rumah, dia pun hantar mesej ke dalam badan dia, hantar mesej ke otak dia, dia kata
jari dia dah tercabut satu sebab ada orang tarik tadi kan. Jadi saya dah lepaskan jari, jadi dalam badan dia akan mekanisme dia adalah dia akan menghasilkan banyak disebutnya hormon bersalin kulit. Hormon bersalin kulit ni ada banyak. Ada banyak, salah satu hormon macam feromon tu hormon untuk menjaga. Hormon bersalin kulit ni ada banyak kan. Ada apa tu metil falcianol, dia ada hormon yang lain. Dan prosesnya mudah aja. Bila hormon banyak dikeluar dalam badan, dia akan mula membentuk, sebab tadi dia dah putus patut tangan, hantar maklumat ke otak dia, dan otak dia akan mencerna banyak hormon bersalin kulit. Terbentuklah satu lapisan kulit yang baru di bawah cengkram lama, terbentuklah situ. Dan proses ini adalah proses disebut calcification, proses pembentukan kalsium yang baru di bawah cengkram. Dan makin lama proses pembentukan cengkram yang baru ini terbentuk dan akan menyebab cengkram lama ini terkeluar. Satu ketika itu terkeluar. Dan bila dia terkeluar macam ni, maksudnya dia terkeluar ini cengkram lama, apa yang berlaku adalah semasa proses ini dalam 3 minggu dan 2 minggu, proses Allah jadikan ketam ni berupaya untuk menghasilkan cengkram ni dalam masa 2-3 minggu je. Itu specialnya tentang ketam udang ni. Allah jadikan dia berupaya, sebab saya katakan tadi, ketam mempunyai upaya untuk menghasilkan tisu yang lebih cepat. Itu sebabnya tisu cengkram baru cepat berhasil. Jadilah cengkram yang baru di bawah ni. Bila dia dah pecah, semua sebab tu ketam ni dia ada ini di sekor. Sebab ketam ni dia structure dia sebab dia banyak segmen begini, dia ada segmen begini. Bila dia patah kaki, satu kaki dia patah, dia akan mula menghasilkan banyak hormon dan akan menyebabkan ada kulit baru tumbuh kat badan dia, dan ini akan menyebabkan kulit ini ada 2 lapis kulit dan akan memecahkan semua ni. Sebab sini semua adalah bersama sambung ni, kalau kita tentang ni semua bersama sambung ni. Dia bersama sambung dan akan menyebabkan dia akan berlakulah rakahan. Dan ini menyebabkan satu ketika dalam masa 2 minggu tu dia dah ready untuk dia keluarkan cengkram luar, sebab proses untuk mengeluarkan cengkram ni memerlukan banyak tenaga. Jadi salah satu strateginya adalah untuk soft shell ni dia perlu air, sebab dia perlu daya apungan untuk membantu dia untuk mengeluarkan ni. Kalau kita tak ada air yang banyak, dia sukar untuk keluarkan cengkram ni, sebab dia perlu air untuk buoyancy untuk mengeluarkan ni. Dan bila cengkram yang baru tu telah tumbuh, dia akan menyedut banyak air. Jadilah dia belum, macam belum itu, dan akan menyebabkan cengkram itu keluar daripada badan dia. Dan bila cengkram ni keluar, semua dalam badan dia keluar. Tolak yang itulah tisu yang baru dan hati dia, jantung dia semua tukar, yang lain tu semua tukar untuk ketam. Dan proses bersalin kulit ni, bila kulit ni dah terkeluar, terjadilah kulit baru. Kulit baru ni kita pergi ambil dan kita akan rasa kulit ni lembut. Ini yang disebutkan ketam kulit lembut terusnya. Dan proses ketam kulit lembut ni mungkin akan rasa dalam 4 jam, 5 jam. Dalam 4 jam proses dia baru cengkram ni akan keras kembali kalau kita tak ambil dia. Itu sebabnya untuk tenangkan ketam kulit lembut ni, bila dia bersalin kulit, ketam yang baru bersalin kulit tu kita kena ambil. Kita simpan dalam peti ataupun kita letak dalam air sejuk. Tujuannya kita letak dalam air sejuk adalah untuk membantukan proses calcification tadi.
proses pengerasannya akan berlaku. Selnya itu akan terus berlaku untuk menambahkan sel baru untuk menjadi keras. Jadi proses pengerasannya akan berlaku bila ada sel kulit. Jadi itu sebabnya kita kulit lembut kita ambil satu tekniknya kita simpan dalam peti ataupun kita simpan dalam air sejuk. Supayanya untuk menghalang proses pengerasan. Sebab kalau kita simpan dia akan jadi, kalau kita simpan dalam air masin nanti dia lagi cepat, sebab air masin itu ada kalsium yang akan ditukar untuk menghasilkan kulit baru. Jadi, sebab itu kulit yang lembut itu kita akan simpan dalam peti untuk menghentikan proses pembentukan kulit ataupun calcification itu. Bila kita dah masak, baru kita letak dalam sejuk untuk kita dapat kulit lembut. Itu adalah ketam kulit lembut. Berapa lama dia boleh nak mengeras? Dalam keras sepenuhnya dalam 8-9 jam itu sepenuhnya. Tapi kalau selepas malaman baru kita boleh dirinya sendiri ada sebenarnya. Dalam 3-4 jam tu kalau kita ambil juga untuk buat soft shell tu tak betul sebab dia rasa macam dia rasa kertas makan dia. Yang soft shell betul-betul yang comel tu untuk tujuan kita masak tu dia bersalin kulit dalam masa sejam 2 jam. Sejam terus ambil dan simpan di peti dan kita masak. Yang banyak dijual di pasar supermarket tu ada dalam sejam 2 jam. Kalau lebih daripada sejam 2 jam tu tetap kita comel, rasanya macam kertas. Kalau kita goreng tu rasa macam kertas. Dan kita juga sekarang ini diternak dalam sistem macam kondominium ini kan, dalam boxes ini. Ini adalah ketam diternak seko-seko ketam ni dia bergaduh antara satu sama lain. Dan untuk tujuan dia membesar, bersalin kulit dan membesar, datanglah idea untuk menternak ketam ni di dalam sistem ternakan begini kan. Dan sistem ternakan ini banyak dijual di China dan banyak digunakan di Malaysia juga. Sebiji kotak ni kita ada seko-seko kita ada satu sistem yang ada dekat hatchery itu, yang model yang itu yang Tumus Mustafa Tumus buat itu diserap dari dekat hatchery itu, yang ada simpan dekat hatchery itu. Dan ini adalah ketam yang diternak dalam compartment, boleh diternak dalam sistem compartment ini. Ini adalah sistem yang lebih detail dengan sistem, sebab sistem compartment ni dia perlu RAS sistem kita air gunakan. Ketam bakau juga boleh diternak dalam kotak-kotak begini. Kita mungkin jarang tengok, tapi kalau kita pergi ke Thailand, Vietnam, Cambodia, kita tengok banyak kotak-kotak ni. Di Malaysia mungkin di Kedah, di Perlis ada tu, di Terengganu itu ada tu. Di Kelantan ada. Ketam ni diternak dalam kotak-kotak ni, individual ni, ketam ni kat sini. Tapi bukan sistem bertingkat tingkat tu, sistem dia di permukaan air, dalam kolam ikan siakap, kolam talipia air masin kan, dia letak ketam ni seko-seko. Dan dia akan dituai bila ketam ni jadi besar kan, diternak dalam sistem kotak-kotak. Ini adalah syukur juga di mana ketam ni dalam sistem kotak atau sangkar yang diletak dalam kolam. Dan apa yang saya nak highlight pada kita adalah ini adalah sistem ternakan ketam dalam kandang ketam. Mula dikenalkan pada tahun 1992 semasa saya menjadi pegawai perikanan. Itulah tadi saya jadi pegawai perikanan dalam tahun 1992 gitulah. Ramai tak lahir tu. 1992 anak-anak ni tak lahir tu. Bukan dalam berantakan. Bukan dalam berantakan. Tahun
tahun 92 saya mula berkhidmat. Saya grad 91 dari itu sekolah Gajah. Semua masih berlantar. Saya dulu dah saya. Saya grad. Masa tu saya di antara orang yang pertama cuba mengenalkan sistem ternakan ketam dalam kandang. Sebab tu kita ada satu projek pada tahun 2000 ke 2003 untuk membangunkan projek ni lebih teratur sikit, untuk mengutip beberapa data saintifik tentang keberkesanan sistem ternakan dalam kandang ni dalam hutan bakau. Hutan bakau ni kita tak tebang, kita buat fencing aja di kandang. Ini yang saya pernah buat satu ketika dulu bersama dengan Shannon dulu. Shannon ada di masih lagi di Serihat sekarang. Ini serihat. Bukan apa. Kita tadi dua topik sikit. Shannon diserai untuk kita. So saya di Bandung untuk ni, tapi dia lupa dia asal, dia lupa tanya dia. Semalam. Kita berarti saya buat. Ini adalah masa tu antara yang membantu saya adalah Shannon lah, untuk membina satu dengan Azmi Shannon untuk membangunkan sistem kandang ni di Skiu. Kalau kita tengok kita menggunakan kayu bakau ni. Kayu bakau ni digunakan di juga di Cambodia. Di Cambodia, tapi kayu bakau dia comel, dia susun comel. Bukan macam kita ni, dia susun, dia ambil kayu yang saiz yang sama. Bila dia rapatkan dia tak sikit dia ruang. Nanti saya tunjuk gambar masa saya di Cambodia betul buat menggunakan kayu bakau. Murah di sana. Lepas tu dia lapis dengan dia lapis dengan buluh. Celah-celah ni dia lapis dengan buluh. Dia macam kayu bakau ni dia tak rapat ni, dia celah dengan buluh. Memang kemas buatannya. Katanya boleh tak tahan lama, tapi dia boleh tukar. Tapi dia buatan dia kemas. Ini adalah sistem kandang ketam di hutan nipah ataupun di mudplant di Stiu. Dan ini adalah projek terakhir saya masa saya di Sarawak dengan SDC Sarawak. Agak moden sikit projek ni. Kalau tengok ada kandang, mereka dah cuba menggunakan ni untuk HDPE sheet ni, kepunyaan sheet ni, di mana satu sistem tu ada 6 kandang, tengah-tengah tu dia buat ban, yang ada ban di sini, dan sistemnya masih lagi di sana. Kebetulan gambar saya tu masa saya mula-mula masuk ke EMT tahun 2000. Masa tu dalam 50 kilo dia kot. 50 kilo lah saya. Berat saya pun tak banyak berubah. Lepas jadi TSPI dah berat sikit. Jadi sekarang jadi makan banyak. Bila saya duduk dekat sebelum saya masuk jadi duduk dekat Chancery tu, saya ingat kok Prof Fadi jadi macam gemuk Prof Fadi kan. Saya tahu dia slim dia dengan saya sini kan. Sedap saya pun jadi gitu juga kan. Betul juga saya. Bila saya duduk situ dalam 6 bulan saya di situ, saya tengok Allah. Betul makan tak berhenti.
Ini tahun 2008, 2008. Oh, kalau you know, kos dia mahal Untuk buat satu sebiji kandang. Dengan dia punya ban, kemudian dia punya dia stand. Hari itu kita ada buat di STU sama dengan Azmi dan Shannon itu CBT dalam 1000 lebih. 1000 lebih bahan dulu. Bahan 1000 lebih. 1000 berapa? 1,500 ke bahan tu. Tapi ada kos yang saya bagi nanti, ada kos tu adalah pada tahun 10 tahun, 15 tahun yang lepas ada kos yang tu. Dalam apa? Hospital. Dalam 80 lebih ribu, tapi dia nak bagi dengan jumlah kadang 40,000. dalam 20 lebih unit. Jadi sekarang tu kalau buat banyak dalam 3,000 yang di STU itu kita buat dalam 4,000-5,000 tu. Dengan luasan berapa? Saiz dalam 20 kali 10, 20 meter kali 10 meter. Material tu kayu bakar. Meter kali bakar. Ini antara ciri lain adalah dia ada sokong parit dan channel. Sistem ni dah popular di Thailand. Dia punya silviculture sebenarnya. Silviculture. Dia ternak udang. Banyak udang vaname dia ternak. Dia tak bagi makan. Dia maksudnya sekarang ni semua konsep sekarang ni dia tak nak bagi makan, dia sebutnya non-feed aquaculture sebenarnya. Di Thailand, di Cambodia pun projek yang saya buat sekarang ni adalah non-feed aquaculture. So makanan ikan adalah mahal, makanan udang mahal 60%-70%. Jadi semua makan semula jadi. Udang kan diternak dalam sistem ni, dia tak bagi makan, semula jadi. Kat parit tu apa? Dia bagi kat parit ni, hutan bakau ni dia kekal. Tapi ada juga itu peternak tu terlalu besar sangat, dia buat ditegur juga lah. Tapi rata-ratanya parit kecil ni macam sebesar ni kot. Parit ni, lepas tu air masuk, air basah, air surut, air keluar. Tapi ada sebenarnya air tu keluar tidak semuanya, ada air tinggal tu, ada air masak, air baru masuk, lepas tu ada overflow, air keluar lagi. Jadi sentiasa ada makanan yang mencukupi dalam kandangnya. Dan harvest dalam 6 bulan. 6 bulan dia dah harvest. 6 bulan. Dia simpan PL10 dalam 6 bulan dia harvest besar. 6 bulan, 5 bulan ke 6 bulan. Maksudnya setahun 2 kali, 2 harvest. Kalau tempat ini biasa dia buat 3 bulan kan, 100 hari, 90 hari, 100 hari. Tapi dia buat 2 bulan untuk sampai site. Tak dimakan pun. Maksudnya semula jadi. Dan dia campur dengan ketam juga, dia terang dengan ketam juga. Tu mix ketam dengan udang apa? Ada mix ketam dengan udang. Di Thai sekarang ni, di Vietnam pun banyak buat. Di Cambodia baru-baru ni saya pergi, mereka dah suruh buat sistem ni. Saya kata kita ada kepakaran, dan untuk pengetahuan kita juga dalam projek dengan Cambodia, saya akan juga mencadangkan ada latihan untuk ketam sebenarnya. InsyaAllah sebab kita pun dah jadi pusat collaborating center untuk nakar. Jadi saya akan minta projek itu mengeluarkan peruntukan kepada nelayan dia untuk datang ke Akutop khusus di bawah pretext nakar. Kita sebagai collaborating center untuk nakar yang baru-baru ni yang Dr. Waiho dan Dr. Fazal juga usahakan. Saya belum tahu dia bila kita Victoria nakar. Kita dah duduk tentu untuk signing, untuk proceed for signing. Signing MOU. Sebab saya akan saya dah maklumkan kepada kerajaan Cambodia, ke Kementerian
mereka bahawa training boleh dilakukan di aquatrop. Jadi mereka memerlukan latihan untuk ketam, pemilihan ketam, ternakan ketam, oyster dan itu kokol, kerang. Jadi boleh datang sini, jadi kita jadi tempat transit mereka untuk kita memahami. Maksudnya mereka akan ditaja oleh, saya cuba nak minta mereka untuk minta dana dengan NACA, sebab NACA dia ada peruntukan untuk membantu negara-negara membangun. So mereka pun ada juga ada bawah program daripada yang daripada NIRAS yang dapat projek itu, peruntukan yang besar. Dan kebanyakan kandang ketam dia ada apa tu, pagar ataupun fencing. Dan saya akan pergi sekejap selalu sejam dan 4.5 saya tadi jadi 4.5 saya akan cuba ini cuba cepatkan sedikit. Ini adalah desain kasarnya. Dia ada apa tu, pari, dia ada apa tu, pokok terbiar, lepas tu kita ada ban di sini, dan ada pari. Ini adalah desain yang biasa kita tengok dalam sistem kandang ketam. Dan biasanya sistem tenakan ketam dalam kandang kita comel, kita ternak dalam kawasan hutan bakau yang kita namakan sebagai kawasan intertidal zone. Intertidal zone ni maksudnya bila air pasang datang, air ni akan kawasan ni akan dipenuhi air. Bila air surut pergi, dia akan air akan turun ke bawah. Jadi ini akan menjadi kawasan ni sebagai air naik, air turun, air naik secara semula jadi. Kandang itu akan bersih secara semula jadi flushing. Naturally dia akan menjadi flushing secara semula jadi. Ini adalah contohnya. Kena duduk dalam kawasan intertidal zone, air pasang dan air surut. Ini adalah design yang lebih detail sedikit. Design ni dari mana? 10 meter kali 20 meter. Ini adalah papan yang kita letak. Papan yang kita letak sini, letak di dalam tanah supaya dia tak menempuk ke tepi. Kalau di Cambodia tu dia guna paya bakau, pokok bakau yang lurus tu dia tanam. Dia tanam sini. Di atas tu kita letak pagar, fencing di atas kan, HDP fencing untuk orang tak boleh masuk ataupun ketam tak boleh keluar. Tapi di Cambodia tu dia letak pokok bakau, batang pokok bakau tu dengan bulu. Dan ini adalah masa saya dulu di Sarawak dulu, menggunakan, ini adalah kayu daripada sawmill. Sarawak, kalau di Sarawak dia banyak kayu papan tu di sawmill tu. Sawmill tu kan bidang yang potong kayu disebut sawmill. Sawmill bidang yang buat kira papan. Sawmill tu banyak papan yang tak gunakan, papan yang tersalah potong, yang tebal sikit, yang ni yang kita guna, kita kumpulkan dan kita buat dinding kan. Dan satu lagi projek yang kita buat adalah kita buat menggunakan netting, bawah tu adalah papan untuk menjadikan dia sebiji kandang ketam yang kemas lah, yang membolehkan ketam tu tak boleh lari keluar. Ini adalah menggunakan pokok nibong ni. Sekarang ni susah nak cari pokok nibong. Dulu banyak kita boleh pokok nibong. Tahu tak pokok nibong? Nak tengok pokok nibong. Dulu kan orang buat rumah guna pokok nibong atau buat jeti dengan pokok nibong yang tahan dalam air. Dan ini adalah spesies yang biasa kita ternak ketam dalam kandang. Untuk pengetahuan kita, kajian yang saya buat selama berada di Sarawak dulu, ketam yang berserpit merah tadi ataupun ketam bakau serpit merah ataupun Scala alocasia adalah calon yang paling sesuai untuk diternak dalam
dalam kandang ketam, sebab Olivicia adalah spesies yang buat lubang. Dua spesies lagi tu dia kurang buat lubang. Spesies Scala transcoberica ni yang kita tunjuk tadi, dia tidak duduk dalam lubang, dia suka menggali dalam pasir. Mereka duduk dalam pasir di kuala di bawah dasar sungai. Begitu juga dengan Paramomosae, Scala paramomosae, dia pun tak duduk dalam hutan bakau. Dia sebab dia ketam comel, dia warna kuning kan comel, dia tak nak kotor kan, dia tak nak duduk dalam lumpur, duduk dekat kuala, kawasan kuala, dekat kawasan pasir. Jadi kalau kita letak dua spesies ini dalam ternakan kandang ketam, biasanya ketam tu dia tak tahan lama, dia akan mudah mati, dia bersalin kulit tak sempurna berbandingkan dengan ketam Scala Olivicia. Jadi spesies yang paling sesuai adalah spesies ketam sekit merah ataupun Scala Olivicia. Ini adalah kandang ketam yang kita bagi makan. Ini adalah benih yang biasa diguna dalam ketam yang kecil-kecil kan, dalam 100 gram ke 150 gram. Sekarang ni dalam saiz kecil dia 50 gram. Kita pun sekarang ni kita tak guna saiz ni, kita guna saiz yang kita hasilkan di hatchery ni untuk lepasan. Kita rasa lepas 2 ekor ke 3 ekor dalam 1 meter padu, dan insyaAllah dia akan membesar dalam sistem ternakan ni yang besar dalam 20 meter ke 10 meter. Dulu pemakanannya kita bagi dengan ikan baja kalau di sini ikan baja. Sekarang ni pun ada banyak makanan yang kita boleh guna, contohnya makanan pilot dan sebagainya, pilot feed kan. Tapi makanan baja adalah yang paling banyak diguna. Saya berkesempatan pergi ke di Cambodia. Kalau ada rezeki nanti insyaAllah saya cuba nak bawa jika orang saya kan. Satu tempat tu yang saya pergi ke, sebab di Cambodia ni semua tempat dia kampung dia disebut kampung. Satu perkara nama yang paling popular di Cambodia ni adalah kampung. Kampung lah, sebab semua kampung tu, semua perkampungan tu disebut nama kampung. Kampung ni, kampung ni, kampung ni, kampung ni. Sebab tu adalah, kalau disebut kampung tu, kawasan tu adalah kawasan orang Muslim. Kalau di Cambodia ni, orang Muslim dia duduk di pesisir pantai. Yang apa tu, kita sebut sebagai orang Champa, Melayu Champa. Jadi Melayu Champa Cambodia ni duduk di pantai. Mereka kebanyakan hampir 80% kot nelayan. Jadi bila saya pergi sampling tu, mudah nak makan lah. Pergi kedai dia tanya daripada mana, daripada Malaysia. Jadi dia memang, mereka memang betul appreciate orang Malaysia lah. Bila kita makan tu, sepatutnya di situ jadi banyak nasi dia bagi. Jadi kita pun malu tak makan, macam hidang kita di sana. Sebab di Malaysia dia kata banyak orang sedekah masa Ramadan, masa apa tu, Raya Haji, banyak orang sedekah lembu dan sebagainya di Cambodia. Jadi dia tak tahu memang banyak. Jadi itu dia kenal tu, dia sebut orang Malaysia, memang dia kagum lah betul menilai ayat semacam itu orang Malaysia. Di sana sejak ke belakang ni kita tak boleh sebut Thailand, memang dia anti terus dengan Thailand sebab kan sekarang ni dia tengah perang dengan Thailand. Jadi bila dia sebut Thailand tu, dia muka dia orang sikit, dia macam untuk Thailand. Dia sebut Thailand, dia suka dengan Malaysia pasti. Di sana ada satu tempat tu, dia ternak ketam ni menggunakan lokal. Lokal tu banyak dalam kolam dia pelihara lokal dan ketam bakar. Jadi makanan semula jadi ketam tu adalah lokal. Jadi dia tak bagi makan, bagi lokal dia. Ada juga ketam lokal tu dia ambil, dia jual lokal ni.
Tapi lepas lokan dia pecah ke lokan ni, dia balik di situ sebagai makanan. Ini adalah sistem kandang yang sama. Ini masa air pasang, ini masa air surut. Jadi kita boleh tengok bahawa dalam sistem ternakan kandang ni, kalau boleh duduk dekat kawasan yang ada air pasang dan air surut, sebenarnya intertidal kan, supaya kolamnya akan jadi bersih. Untuk tujuan penuaian, biasanya kita guna perangkap ini sebab ketam ni mudah aja ditangkap je. So secara semula jadi ni ketam ni suka pada air. Mana-mana air yang baru datang, ketam ni akan pergi. Bila air pasang, dia akan pergi ke air. Kita boleh gunakan scoop ataupun slider untuk bawa tangkap ketam ni. Kalau dah pun kita pasang bubu dan perangkap ni dekat pintu air. Bubu besar atau bubu kecil atau bento. Guna ni untuk tujuan kita tangkap ketam ni untuk tuai. Biasanya dalam 4 bulan boleh kita tuai ketam. Daripada saiz 100 gram tu 4 bulan tu dia boleh pergi ke saiz premium lah, 300 gram. 300 gram tu 3 ekor sekilo, besar. Kalau dia Terengganu ni 300 gram ni kalau isteri RM50, RM70, RM70 sekilo. Harga agak mahal di sini. Sistem ternakan ketam dalam kandang ni biasanya dalam 70% kita dapat buat keluar. 30% contohnya kita simpan 1000 ekor adalah mati berapa peratus dah. 70% tu maksudnya dalam 600 ekor lebih ni kita boleh bawa keluar. Yang banyak yang kita boleh bawa keluar tu adalah jantan seperti dulu dalam lubang. Jadi biasanya kita tak bawa keluar jantan, kita biar dia akan sebab dia akan jadi baka kepada ibu yang masuk. Kita biar jantan sebab kita tak ada satu ketika tu, satu tahun tu kita cuba ambil semua jantan bawa keluar sebab jantan yang besar. Sistem ekologi ni terganggu, maksudnya ketam di situ banyak tak menjadi sebabnya mungkin ekosistem dia dah terganggu sebab jantan yang ada lubang dia tu ada orang sembunyi. Jadi itu juga menjadi permasalahan tu sebabnya kita tinggal 30% yang kebanyakan jantan yang mempunyai lubang-lubang. Contohnya satu ketika tu saya tahu bahawa semua yang duduk dalam lubang ni adalah jantan. Sebab kita pernah buat survey dulu, minta orang kampung tolong kita gunakan besi untuk tarik keluar semua ketam dalam lubang. Jadi kebanyakannya adalah jantan. Ini adalah manfaat dia. Sistem kandang ketam ni akan meningkatkan pembesaran pokok ni semula jadi. Walaupun sebagai pokok kita tebang awal, tapi dia membesar dengan cepat disebabkan oleh ketam ni duduk dalam lubang. Kalau kita buat pertanian, tanah tu disuburkan dengan kita gembur ke tanah tu kan. Kalau kita belajar ilmu pertanian, proses seperti tu, nitrifikasi, proses di mana tanah, proses bakteria, proses nitrifikasi, proses perputaran tu berlaku bakteria. Jadi bakteria nitrifikasi ni zaman kita tahu tu pada bidang bakteria. Bila kita gembur tanah ni, tanahnya akan jadi subur sebabkan proses ada bakteria di situ, proses itu. Begitu juga dengan kandang ketam ni, bila kita letak ketam di situ, ketam ni akan buat lubang dan proses kesuburan tanah di tempat bakau ni akan jadi meningkat. Dan sebab tu pokok dia cepat besar bandingkan pokok yang tidak ada kandang ketam. Itu yang menariknya. Mana-mana tempat yang ada kandang ketam, pokok dia lebih cepat besar daripada pokok daripada semula jadi. Bila pergi ke tempat kandang ketam. Dan kandang ketam juga boleh menjadi hatchery semula jadi. Maksudnya ibu ketam mengawal di situ, bertelur di situ, menetas di situ. Dan bila air pasang datang, air pasang akan masuk, membawa semua anak yang ditetas keluar semasa air surut. Dan ini akan menjadi pusat penetisan semula jadi ini. Maksudnya semua anak. Dan sebab tu dalam semua sistem ternakan ketam itu, atau projek ternakan ketam itu, kita akan dapati di kawasan itu banyak ketam. Dan ini juga berlaku di
di STU, di tempat saya dulu di Selatan, di bawah tempat, di sekitar tempat tu banyak anak ketam yang boleh dituai hasil daripada semula jadinya ibu bertelur, menetas dan anaknya akan dibawa keluar semasa air pasang surut. Of course, kadar ketam adalah sistem ternakan yang mematuhi standard abonik ternakan. Ini adalah antara beberapa perkara yang menyebabkan kandang ketam telah dikira sebagai sebuah sistem ternakan yang abonik. Ini telah dikira oleh FAO masa projek ini dibawa ke Filipina dulu. Projek ini telah diadap, diterima pakai oleh SIFDEC di Iloilo. Tentu saya sempat pergi ke Filipina tengok bagaimana SIFDEC telah membangunkan sistem ini dan telah mendapat pengiktirafan dari FAO. Cabaran utama adalah pembernihan. InsyaAllah besok lusa saya akan ke KL untuk kali kedua pun untuk bidding untuk hatchery kita. Kita ada 3 permohonan untuk RP 2027. Kita ada 3 perkara. Satu adalah hatchery ketam kita yang kita angkat tahun lepas tapi tidak berjaya. Dalam rolling plan yang pertama kita tak dapat. Dia diletak sebagai KLB. Sebab tu bila diletak sebagai KLB tahun ni pejabat PH telah bawa balik untuk mohon hatchery ketam kita. Kalau jadi dia akan duduk di belakang sebelah dengan hatchery Artemia. Dia istilah pernah tak pergi hatchery Artemia? Hatchery di belakang sana. Kita jual di situ hatchery ketam. Yang keduanya adalah di atas hatchery kita tu kita ada industri dan universiti industri punya facility yang buat makanan atas tu. Itu buat makanan Dr. Lee. Pilot plant untuk industri universiti community. Itu juga dibawa untuk tahun ini. Yang ketiganya adalah NBC, Nucleus Breeding Center NBC untuk udang harimau. Kalau itu jadi NBC itu peruntukan yang dimohon adalah 2 juta kalau tak silap saya. Kalau itu jadi bahawa hatchery, sebahagian hatchery itu akan jadi NBC. Maksudnya ada proses tambah baik yang gelap dan sebagainya di hujung hatchery dalam 2 juta kos. Jadi itu 3 projek yang akan diadakan. Of course projek yang lebih banyak projek PN buat beli board, projek yang lebih banyak untuk saya defense adalah projek PN, beli board, beli houseboat, beli speedboat, beli tempat baju, ada tempat jetty, landing craft. Sebab kebanyakan projek tu PPL tu telah dijanjikan oleh KSU dulu. Sebelum kita belum itu. InsyaAllah kita di Aquatrop telah ada teknologi dan boleh berupaya untuk menghasilkan benih ketam kan, melalui program pelepasan benih di Johor dan program pelepasan benih yang kita ada. Jadi alhamdulillah kita telah dikira sebagai pusat yang dapat menghasilkan benih. Hanya kita agak tidak banyak penghasilan benih. Mungkin pengarah boleh tengok juga pun nanti untuk melihat. Sebab saya baru dipahamkan bahawa Jabatan Perikanan Malaysia telah merujuk hatchery di PSU
Pensong pula PSQ hatchery kan, dia ada hatchery ketam dia. Semua itu masa kita pergi tu kita tak ada hatchery lagi. PSQ telah naikkan satu hatchery ketam di PSQ, dan banyak benih yang dihasilkan di situ kan, dan menjadi pusat rujukan serantau ramai orang di situ. Jadi kita pun rasa dengan adanya hatchery baru ni yang kita cuba angkat ke Liverpool, kalau dia siap nanti insyaAllah akan mungkin kita boleh ada peluang untuk kita meningkatkan penghasilan benih di situ kan, di hatchery baru. Untuk jangka masa panjang perlu hatchery, benih daripada hatchery untuk memastikan sistem kandang ni kekal lestari. Ini adalah kosnya. Kita tengok dalam belanjawan 24 kandang 10 kali 20 gitu, dalam sekitar 80,000 ketika itu. Mungkin sekarang ni dekat dengan 100,000 lah. Production cost dalam sekitar RM4 4 ke RM5 production cost ni, dan return investment dalam 3 tahun. Ini untuk 24 pen. 24 pen. Kalau 80 tu, kalau 80 tu ada 23 tu bagikan 24 lah. Jadi kalau nak 80 pen dalam sekitar 30 lebih, 3,000 lebih. Dulu kita pernah buat di Shannon tu dalam 4,000, 5,000. Ini adalah detail costingnya. Okay. Of course, potensi lain adalah ikut pelancongan. Okay. Tempat kandang ni boleh orang datang, boleh tengok flora dan fauna yang ada di situ. Dan selain daripada ia menjadi natural hatchery, meningkatkan sumber ataupun populasi sumber jati, kita juga perlu mengurus sistem ternakan yang baik. Maksudnya kita ada management plan, fisheries management plan, untuk memastikan kita tangkap hanya yang besar, kita tangkap yang kecil. Jadi itu saja daripada saya secara ringkasnya, kongsian berkenaan ternakan kandang ketam dan juga sistem-sistem lain yang berkaitan dengan ternakan ketam bakau. Jadi itu saja dari saya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, saya buka soalan 5 minit untuk soalan. Silakan. Di Malaysia berapa banyak generasi ketam? Di Malaysia generasi ketam ni tak banyak. Tidak banyak sebabnya ada faktor ni, maksudnya tak banyak. Saya boleh sebut dalam yang besarnya di Sarawak ada satu, yang India pernah ada masih lagi, ada hatchery, ada ladang. Di Perak ada satu yang saya tahu, ada budak alam menari kita yang buat. Di Penang ada satu yang deep sea tu, baru start di situ. Di Johor ada dua, saya tahu ada yang offshore tu, satu ladang. Di Terengganu ni kita sebenarnya ada satu, tapi dah di abandon dah di tempat kita dah di Kemaman tu. Di Setiu ada juga, tapi on and off memang, tapi tak banyak. Softshell-nya ada banyak, 4. Tapi kandang ni tak banyak. Kandang ni ada di Sarawak ada satu, di Sabah ada satu, ada 2 tempat. Di Kedah ada satu, maka cuba nak buat. Tak banyak, dalam 4 itulah. Tak projek besar. Antara penyebab utamanya perkembangan ni lambat adalah benih. Satu, benih susah untuk diproduksi. Yang keduanya, kosnya agak mahal sedikit. Yang ketiganya, hasil tangkapan kita masih banyak lagi. Jadi kalau kita nak menternak dia lebih mahal dan tidak berapa untung daripada mulai nanti saya jadi orang tengah, beli daripada nelayan, jual dengan orang. Sebab jadi orang tengah ni
lagi untung lah, sebab beli daripada nelayan saiz yang besar tu 4 ekor ke 3 ekor, 4 ekor tu beli dalam RM30 je. RM40 boleh jual orang dalam RM70, 2 kali ganda. Jadi itu sebabnya industri ni tak berkembang, sebabnya banyak lagi hasil daripada wang yang kita ada. Jadi orang lebih suka, orang tengah lebih banyak lagi untung. Kita yang menternak ni susah-susah tapi untung tak banyak. Itu antara faktor yang paling utama. Begitu juga berlaku di Cambodia. Banyak sangat hasil, tak ada aku baca pun banyak ternakan tangkapan daripada dia. Soalan lagi? Soalan lagi? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar betul kongsian saya. Lama saya tak bagi kuliah begini, tambah pula bagi kuliah dengan ustaz dan biasanya bagi kuliah dengan student. Lama tak buat kongsian begini. Terima kasih kepada Ustaz yang membantu saya untuk kongsi sedikit pengalaman. Saya harap kongsian saya itu tidaklah terlalu taktikal. Saya pun berusaha apa yang saya dah sebut, kalau saya simpul sangat nanti terlalu simpul sangat, jadi harap dia tak terlalu taktikal pada semua. Harap semua boleh